Okey ya. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita ada di Keluluk, Semarang. Kita alhamdulillah hari ni kita dapat kerja dia customer nak pasang auto gate tengok pagar dia. Jadi wiring pun ada lagi, kita pun jalan sekali dengan wiring lah. Okey. Sekarang ni kita nak share sikit pasal untuk mana-mana customer, tak kisahlah dia nak buat dengan saya ke nak buat dengan siapa-siapa ke, pastikan kabel hak guna untuk underground ni pakai kabel amok Okey, kabel amok ni saya nak share sikit. Kabel amok ni sebab apa kena pakai kabel amok? Kabel amok tengok nampak dia ada PVC, dia ada dua lapis. Maksudnya hak tebal ni luar, lepas tu dia ada aluminium ni. Dalam dia sekali dia ada PVC pula. Penebak pula segi. Jadi dia protect lah kalau macam kalau kena contoh kena cakur, kena ciok ke tau. Contoh tau. Jadi tak butuh lagi, dia kena bahagian luar je, nampak? Tak kena pergi dalam. Okey, lepas tu bukan kabel amok je. Nak lagi selamat, lepas kita letak kabel amok ni, kita tinang dengan pasir sikit, lepas tu kita lapik pula dengan kabel slack kabel slack PVC ni Okey, maknanya kabel ni duduk bawah, contoh kabel duduk sini dalam ni. Okey. Ni kita akan gali dalam lagi, dalam kaki je, lebih kurang. Lepas tu kita bubuh pasir, kita letak pula lapik pula dengan kabel slack atas ni. Ni duduk gini nanti. Contohlah akan datang kalau ada customer kita tak ingat kabel kat mana ke, kita nak tanam pokok ke apa, salah jauh. Bila salah jauh ni, dia kena benda ni dulu. Walaupun kena kabel tu tak butuh lagi, tapi kena atas ni protect dulu kabel. Jadi selamatlah kabel duduk bawah. Gitu. Maknanya lepas ni kalau ada nak buat auto gate apa, jangan pakai kabel biasa, jangan pakai pipe Dia tak ada masalah, boleh hidup je auto gate, tapi nak selamat pakai kabel amok kabel amok dengan kabel slack ni untuk keselamatan, untuk ketahanan kabel lah. Okey, baik. Ni kita tengah buat proses wiring ni. Okey. Lepas tu kita akan buat tapak. Lepas siap tapak tu, sehari dua tu baru kita pasang motor di pagar. Okey, baik.